Saudara-saudari rakyat Malaysia, tinggal beberapa hari lagi sebelum SST diluaskan dan tarif TNB dinaikkan. Kos sara hidup akan melambung tinggi. Jadi sudah tiba masanya kita semua bersatu hati menghalang kegilaan ini. Tidak kisahlah anda Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, orang asal atau yang lain-lain, kita semua yang warna biru IC-nya akan terkesan dengan tindakan rakus kerajaan Madani. Anwar dan kabinetnya boleh memberi data inflasi yang kononnya inflasi rendah dan ekonomi bagus. Tetapi anda dan saya tahu keadaan yang sebenar adalah sebaliknya. Kita juga tahu keadaan akan menjadi lebih teruk bermula Julai ini. Dengan satu suara lantang, suara bersama rakyat Malaysia, kami yakin Anwar dan Madani terpaksa mendengar. Kami di Demi Negara adalah pihak pertama yang bersuara mengenai perluasan SST sebaik saja senarai digazetkan. Antara video pertama kami mengenai SST adalah mengenai Apple dan Oren yang begitu pantas tular sebelum ada pihak lain yang bersuara. Dan akhirnya, Khamis minggu ini Anwar Ibrahim U-turn. Kita masih ada beberapa hari lagi sebelum bermulanya zaman gelap Malaysia. Maka, bersuaralah semua. Anda boleh kongsikan video ini. Anda boleh pergi ke FB, IG, X, TikTok Anwar Ibrahim dan luahkan perasaan anda. Saya cadangkan anda tulis #JanganBuliRakyat, #TolongBersimpati, #sebelum terlewat di ruang komen. Ingatlah saudara-saudari, inilah masanya tidak kira apa bangsa dan agama kita semua bersatu mempertahankan kehidupan kita yang ber-IC biru.